Okay guys, inline blade ni dia brace guys. Blade dia tu nampak. Jadi dia berat sikit daripada carbon steel. Buat ni kamu letak magnet pun dia takkan ikut ni. Buat ni guys, kamu boleh petik sikit je. Buat jauh kan. Kita dah tepat kat sasaran lah. Jadi dia dasar. Dia main di dasar. Kamu karau lah. Okay, kalau dia punya balancing dia, manik dia tu saya dah balance ke dah. Warna kamu boleh karau laju untuk main atas permukaan, nampak? Nampak? Dia tak ada terangkat loncat, tak ada lah. Sesekali dia lah, nampak? Warna kamu akan main permukaan je ni. Ni. Blade dia, blade lah. Balancing dia saya dah ejar dah. Saya tak tahu lah macam mana saya nak cakap. Tak ada kira, tapi saya tahu lah kan. InsyaAllah saya tahu. Ni rupa dia. Dia ada yang kecil ya, ada yang besar. Dia orang ni untuk balik mulu. Stabil. Nampak? Kamu karau laju kan, dia di atas di permukaan. Okey, katakan kamu nak main dasar. Rendahkan root. Gini. Dia akan ke dasar. Rendah saja. Okey, katakan kamu nak main atas permukaan. Balik. Tegakkan root. Nampak? Dia atas dasar. Nampak lagi tak? Dia atas dasar guys. Ni inline blade guys. Dia orang pemusnah ni guys. Mana-mana lapangan dia boleh masuk ni. Inline blade ni. Inline spinner, inline blade. Tengok kat channel saya.